Semalam Tira pergi majlis ilmu, Ustazah cakap tahun 2026 mungkin akan jadi lagi mencabar daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Jadi jangan biar solat kita tu longgak, sebab kat situ je kekuatan kita. Dan solat je lah satu-satu tempat untuk kita kembali pulang bila dunia ni terlalu menekan. Sebelum ni Tira dah buat video pasal ni, tapi kali ni Tira nak remind diri Tira sendiri dan juga siapa saja yang tengok. Tira akan translate bahasa cinta Allah dalam solat kita. InsyaAllah bila hampa dengar ni, hampa akan rasa sangat-sangatlah bertuah sebab dilahirkan sebagai seorang Islam. Dengar tahu sampai habis. Solat kita mula dengan niat, lepas tu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lepas tu doa iftitah. Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku ke hadapan Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tunduk. Dan aku bukanlah golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Oleh kerananya, aku menerima dengan tulus perintahnya dan aku adalah seorang Muslim. Kita sambung dengan Al-Fatihah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Kita baca surah pendek, lepas tu kita rukuk. Maksud ayat dalam rukuk, Maha suci Engkau ya Allah, serta memujilah aku kepadanya. Lepas tu kita i'tidal. Ya Allah ya Tuhan kami, bagimulah segala puji sebanyak langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Lepas tu kita sujud, dan ni adalah poin yang paling kita dekat dengan Allah. Sebab pak kepala kita ni lah yang paling terhormat, tapi masa sujud kita tunduk dan rebahkan kepala kita ni ke bumi sebagai satu bentuk penghambaan, surrender kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa sujud tu kita sebut, Maha suci Engkau Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Duduk antara dua sujud dan kita sebut, Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah kekuranganku, angkatlah darjatku, berikanlah petunjuk kepadaku, berilah kesihatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku. Last sekali, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Segala penghormatan, keberkahan, selawat hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurah kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau memberi rahmatmu kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, dan berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau memberi keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Masya Allah, bila kita betul-betul faham maksud dalam solat kita tu, kita akan rasa sesayang ni, secinta ni Allah pada kita. Bila kita faham maksud dalam solat tu sendiri jadi tempat kita untuk pulang. Tempat yang paling jujur sekali untuk kita menangis. Nampak macam remeh kan? Cuma faham maksud dalam solat saja. Tapi solat kita tu boleh berubah jadi pelukan Allah yang paling tenang sekali. Dan selama ni tanpa kita sedar, sebenarnya solat tu sendiri adalah doa. Kita harap video ni bermanfaat. Jangan lupa save, sama-sama kita fahami dan juga hafal. InsyaAllah solat akan lebih bermakna lagi bila kita faham bahasa cinta Allah. Assalamualaikum.